3x tambah 11x, kamu akan dapat 14x. Kita gabungkan jadi satu sebutan. Okay, lepas tu dekat sini, y. Negatif 4y tambah 2y. So, kamu tekan kalkulator ataupun kalau tekan kalkulator lah, negatif 4 tambah 2 dapat apa? Dapat negatif 2. Ataupun konsep yang cikgu selalu guna, kamu ada hutang RM4. Lepas tu, kamu bayar hutang kamu tu RM2. So, berapa tinggal hutang kamu? Hutang kamu tinggal lagi RM2. Maksudnya, negatif 2. Y jangan lupa negatif 2Y. So nampak tak dekat sini? Daripada satu ungkapan algebra yang panjang, kamu permudahkan jadi dua sebutan sahaja. Mana yang kita boleh gabungkan sebutan yang sama ataupun sebutan yang serupa, kamu boleh gabungkan. Okay, so dekat sini B ni lagi mudah. 13x tambah 4x dapat apa? 13 tambah 4. 17x. Betul Syaimah. Syaimah malu ke nak buka buka voice ni. Biasalah perempuan kan. Kalau lelaki ada dekat sini boleh buka voice tu. So betul jawapannya adalah 17x. 17x. Mana datang 17? 13 tambah 4. Okay, yang ini pun sama. 14y tolak 9y dapat apa? 5. Ya betul. 5. 5 apa? Bagi tahu 5 apa? Y. 5Y. Jangan kamu buat 5Z. Kalau kamu buat 5Z, jawapan tu salah. Pemboleh ubah kamu kena betul. Okey, dekat sini soalan D. Negatif 5V tambah 3 tambah 3V. Apa yang kita boleh gabungkan dekat sini? V dengan V kita boleh gabungkan. So negatif 5V tambah 3V akan dapat apa? Negatif 2V. Okey, lepas tu tambah 3. Kalau kamu nak tulis 3 tolak 2V, betul ke salah? Kita ada satu lagi pilihan jawapan iaitu kamu letak nombor dekat depan. So dia akan jadi macam ni. 3 ni kan positif. So kita letak 3 saja. Positif tu tak payah letak pun tak apa bila dia dekat depan. Kalau negatif ni, negatif 2V, negatif tu kamu still kena tulis juga. Negatif 2V. So kamu boleh tulis sama ada negatif 2V tambah 3 ataupun 3 tolak 2V. Dua-dua ni betul. Yang penting kamu punya tanda kena betul lah. Jangan kamu buat dekat 2V ni positif. Bila kamu buat positif, dia dah salah dah dekat situ. Okay. Soalan EF, cikgu nak kamu cuba buat. Sekarang, cikgu nak kamu cuba buat sekarang. Cikgu bagi masa 2 minit.
Okay, so kita akan bincangkan dua je lagi. Untuk G, H dengan I, cikgu nak kamu buat latihan sendiri. Okay, so untuk E dengan F, jawapannya apa? Negatif 2 dengan negatif 2W, kamu boleh gabungkan dengan 20W. So teknik dia adalah kamu kumpulkan dulu negatif 2W tambah 20W. Lepas tu apa lagi yang tinggal? Tambah 6Y. Kita kumpulkan dulu supaya kamu tak cuai lah kita kata. Okay, so dekat sini negatif 2 tambah 20 dapat apa? Hutang 2 bayar RM20. Kamu ada lebih RM18. So tinggal 18W. Tambah 6Y, ada nak kena buat apa-apa tak? Tak ada. So tulis je balik tambah 6Y. Okay, untuk soalan F, A dengan A kita boleh gabungkan, B dengan B kita boleh gabungkan. So kita tulis dulu negatif 7A tolak 2A tolak 4B tolak 9B. Okay, so dekat sini akan dapat apa? Hutang 7, hutang lagi 2. Negatif 7 tolak 2. Kamu akan dapat negatif 9. Siapa yang tak main congak boleh je pakai kalkulator. Tak ada masalah. Negatif 9A. Ini pun sama. Negatif 4, negatif 9. So kamu akan dapat negatif 13B. Okay, so sampai sini saja kelas kita. Untuk yang G, H dengan I ni, cikgu nak kamu buatlah dekat rumah. Okay. Okay, so sampai situ sahaja kelas kita pada hari ini. Jangan keluar lagi. Cikgu nak kamu tuliskan kehadiran di ruangan komen. Kejap Kehadiran. 1. Okay, cikgu nak kamu tuliskan nama penuh dekat ruangan komen tu. Copy dan paste. Yang cikgu tuliskan kehadiran tu. Boleh tak copy? Tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak boleh copy? Kalau macam tu kamu tulis nama penuh. Tulis nama penuh. Tulis nama penuh kamu. Okey, lagi Toha bin Nazrin, yang lain tulis nama. Okey, dah lah kot ya, tak ada dah. Okay, so slide ni nanti cikgu akan sendkan dekat dalam group. Terima kasih semua yang join kelas hari ni. Kita tutup kelas hari ni dengan tasbih farah dan suratul As. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu ya, boleh WhatsApp. Okay, thank you class. Untuk yang group tu, pelajar dan parents kena masuk.
Kalau parents kamu belum masuk, nanti bagi tahu cikgu lah. Patutnya parents kamu dah masuk dah tu. Okay, sama-sama. Jumpa next class. Sama-sama. Nak masuk macam mana, nanti kamu PM cikgu, cikgu akan sendkan link tu. Okay, sama-sama. Jumpa next class. Okay.